Belanja je. Belanja je. Okey. Tapi kan ni macam ni terdetik je lah sebagai orang yang dah berkahwin kan. Nama pun Berentan Studio, kita dah dengar juga cerita. Ada tak macam tentangan daripada family? Especially contoh kan. Ni contoh ni bisikan-bisikan syaitan je ni. Bukan I yang cakap tau. Ni bukan I yang cakap. Ni syaitan yang membisik. Syaitan yang membisik. Ada tak macam contoh mak abang tanya, kau ni macam tu kan? Ada tak? Ke sebenarnya memang dulu family pun memang okey je? Your side dulu kot. My side alhamdulillah tak ada. Okey lah. Okey, tak ada. Sebab Mia anak tunggal. Mak dah meninggal. Arwah tinggal ayah saja. Okey. So ayah memang bukanlah tak kisah, maksudnya dia macam tahu situasi kita macam mana kot. So dan tak apa orang kata, tak cakap apa-apa lah, basically okey je. Okey tak je ada lah. yang macam kenapa nak kena hidup macam ni, contohlah you doktor kan, sewa lah betul-betul ke apa semua. Tak ada. Tak ada, okey je. Okey je. Yelah kadang-kadang mungkin terfikir macam kenapa kau kahwin lelaki kau tak bagi kau rumah besar. Contohlah kan. Ataupun yang side lelaki pula, kau ni betul bini kau tak masak ke? Bini kau ni ada tak? Betul. Belah saya, mak saya sangat Supportive. Sangat fikir positif. Sangat. Cuma macam dia tanya tu lebih kepada concern lah, lebih daripada nak beli ke apa kan. Saya tanya. And then dia pun kadang-kadang tertarik kan dengan konsep tu. So dia cuba juga nak buat kat rumah. Tapi susah sikit lah kalau dah Mak lagi lah susah kan? Ya, dengan Tupperware ni. Cuba